Proses pengundian awal bagi pilihan raya Negeri Sabah ke-17 membabitkan 2,569 anggota tentera dan 528 pasangan di Sekolah Agama Rakyat Kem Lok Kawi berjalan dengan lancar meskipun cuaca mendung sejak pagi. Berdasarkan tinjauan, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tiba sekitar jam 6.30 pagi bagi membuat persiapan sebelum pusat mengundi awal dibuka. Walaupun saluran mengundi dibuka bermula jam 8 pagi, namun ramai anggota tentera bersama pasangan mula tiba di pusat mengundi seawal jam 7 pagi. Malah terdapat dari kalangan mereka yang turut membawa anak-anak ke pusat mengundi awal. Setakat tinjauan, proses mengundi dilakukan dalam keadaan tenang dan terkawal. Panglima 5 Division Major Jeneral Datuk Nurul Azril Arifin ditemani isterinya, Datin Noriza Mat Rashid antara yang paling awal datang bagi mengundi pada jam 8 pagi. Sebanyak 7 saluran mengundi telah dibuka di mana proses mengundi dilakukan secara berperingkat bagi memastikan ia lebih teratur. Seramai 24,426 pengundi awal dijadualkan turun mengundi hari ini di seluruh Sabah dengan 11,697 daripadanya adalah anggota tentera dan pasangan manakala 12,279 polis dan pasangan.